Ada tak mana-mana wakil rakyat PAS yang ulas pasal kes budak 11 tahun mengandungkan sepupu yang berumur 15 tahun? Tak ada pun. Yang mereka sibuk ulas isu Songkran, isu 3R. Nak dengar mereka ulas tentang perkara macam ni cukuplah susah. Mungkin sebab berlaku dalam negeri mereka kot. Atau mereka rasa benda ni dah normal. Tak tahulah. Kes liwat pelajar tahfiz pun tak ada siapa yang ulas. Untuk pengetahuan hampa, kes rogol bawah umur sama adalah secara paksa atau rela serta sumbang mahram yang berlaku di Kelantan ni sangat menggerikan. Ini bukan soal kita mempelecehkan Kelantan, tapi ini adalah realiti yang berlaku di negeri Kelantan. Lebih lagi, apabila negeri ini diperintah oleh parti yang kononnya menjadikan ajaran Islam sebagai tunjang pemerintahan. Kalau berlaku di negeri-negeri lain, macam Pulau Pinang ataupun Selangor, confirm puak ni lah yang akan kata macam-macam kononnya ni semua salah DAP, anasir liberal. Tapi ni berlaku di negeri yang puak mereka sendiri memerintah. Pelik sungguh. Kalau geng PAS ni benar-benar memerintah negeri mereka dengan berpandukan ajaran Islam, jadi mengapakah kes-kes macam ni kerap sangat berlaku? Bukankah di Kelantan tak ada hiburan-hiburan haram macam kat negeri lain? Saya tertanya, adakah Islam versi mereka ni benar ataupun Islam acuan mereka? Paling tidak, ulaslah sikit. Ini dia membisu. Tapi percayalah, mereka confirm akan ulas kenyataan saya ni sebab mereka rasa tertrigger apabila ada wakil rakyat dari DAP yang mengulas perkara ini dan mereka akan jadikan ulasan ini sebagai senjata mereka nak raih simpati politik. Mereka akan kata yang saya menghina Islam dan Kelantan. Kalau tak percaya, tunggu wakil rakyat PAS buat kenyataan balas dan tunggu Saber Trooper lebay PAS menyerang saya.